We are here at Patisserie Moncici. Jom masuk tengok apa ada. Kau tak dengar diorang ada dessert yang menarik? Jom. Oh iya. Faham. Seperti biasa, hari cuti Tata akan hunting for dessert. Today kita dekat Patisserie Moncici. Moncici. Tata order ini. Tata ambil satu cafe Viennese dengan satu hazelnut latte. Hazelnut latte orang. Yang ada love seciput tu. Tata ambil Tata punya cafe Viennese. Cafe lama tak minum. Espresso and cream. Lepas tu Tata actually nak makan orang punya dessert yang mango tu, tapi Tata sampai je ada orang ambil last. So tinggallah dua. Tata ambil satu dia punya apple mousse. Yes, apple mousse. Dengan satu lagi berries cheese mousse. Yang biru ni. Jom kita try. Tata try dia punya dessert dulu ya, sebab dessert dia manis. Nanti kalau Tata minum kopi dulu, terganggu dari rasa. Nak apa dulu? Apple mousse ke nak berry dulu? Kita try berry dulu. Berry. Cik dessert dia murah ya. Ni berry cheese mousse ni RM17 je. RM17. Jom tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Ya. Jom tengok apa ada dalam dia. Tadam. Dalam dia ada, dia kan mousse. Mousse cheese. Besar pula. Nampak dalam dia? Dalam dia ada strawberry. Dia ada blueberry. Manis masam. Mousse. Dalam dia ada jam berry-berry. Masam. Bolehlah dessert pencuci mulut. Dia lembut je. Saya lebih suka macam ni sebab dia lembut. Sebab dia mousse. Dia bukan pakai coklat. You know? Saya tertempatkan dia pakai coklat kat luar ni. White coklat. Saya tak suka macam tu. Ini sedap. Okay. Berry cheese mousse. Jom kita try dia punya apple mousse. Lembutnya dia. Sekali dia ke bawah. Tak boleh. Tak rasa dia punya mousse dulu ya. Tak pun rasa dia mousse dan dia ada apple kat dalam. Nampak tak? Dia ada apple. Rupanya dia punya, nampak tak? Apple tu tenggelam di dalam tanah. Apple tenggelam di dalam tanah. Tata cuba pecahkan dia punya tart ya. Tak rasa tu macam-macam. Dia ada sampai kat dalam.
dia. Matcha. What? Sini. Oh. Okay. Sebab yang atas ni mousse, dalam ni apple, yang hijau ni matcha. Dekat pastry dia ni. Jadi kalau ni kau tak lah Kau tak lagi suka kalau dia mousse je, tak payah ada tart ni. Saya tak rasa macam matcha ni macam mengganggu lah. Dia saja sedap. Matcha? Apple, dia matcha. Habis apple dia sedap. Buat base pun. Dia buat base. Tapi kalau tak buat base macam ni, sebab dia bulat, nampak kecil. banyak dia tak Amin. Dia apple mousse. Suppose dia kena buat betul-betul bentuk apple. Sedap. Tapi dia tak bentuk apple sangat. Dia tak nampak apple sangat kan? Nampak tu mainan. Apple fake. Okay, kita try dia punya cafe. What? Saya lupa sebalik. Bionis. Saya tak minum dia punya kat atas macam tu, krim dia. Krim je lah. Ni sedap. Dia suka tu? Mas ni? Dia ada semasa-masa. Dia semasa kan? So dia tak ada. Ni dia manis-manis sikit kan. Dia macam macam Vina Coffee ni. Tapi Vina Coffee dia letak krim manis. Ni dia krim kosong je. Krim yang tak manis. Dia untuk jadi bakery dia orang ni kan, kena ada background engineering sikit, kena ada background graphic designer sikit. Yang design sangat bagus. Tak lah, ini design daripada overseas dulu. Dia orang ni consider macam inspire lah. Ni bukan idea. Ini benda-benda yang masuk ni bukan idea dia orang. Ni memang idea overseas punya. Kedua. Tengok, orang dekat luar tak kisah pun, kau tiru lah. Kau bukan boleh dapat yang betul pun. Melainkan kau pergi belajar buat benda-benda yang betul lah dekat sana. Ini sangat macam art gila design dia. Dan I impressed sebab apa tau? Sebab dia buat mousse ni lembut. Tempat lain untuk dia kekalkan rupa tu, dia orang salut dia dengan coklat. Yes, dan dia keras. Once untuk bila dia orang tekan tu, dia tak lembut, dia keras. Tapi ni lembut kan? Saya tak suka dia punya coffee sedap. Sedap mungkin dah tak dah. Agak lama juga tak minum kopi. Agak lama tak minum kopi. Betul lah. Betul lah. Minggu lepas avocado latte tak ada kopi. Kopi kasih. Tu tak masuk. Masuk tak cafe hunting yang minum kopi. Saya suka tasik matcha je. Okay, out of 5? Kopi dia tak bagi 5. Untuk dessert ni sedap tak? hazelnut manis. Dessert ni sedap. Kopi tu sedap. Manis. Tak, hazelnut ni kau rasa hazelnut je. Actually sepatutnya dia tahu je. Tapi dia memang ada hazelnut dia sirap. So dia agak manis. So kopi ini 5. Hazelnut latte tu sebab dia manis, tak bagi dia 4. Untuk apple mousse tak bagi 4. Sebab apple mousse tu sepatutnya boleh dapat 5. Tapi sebab dia punya tak suka dia punya base bawah tu, so tak bagi dia 4.
So untuk berries cheese mousse, Tata bagi dia 3.5. Sebab dia macam too sour. Tu tak lah. Tapi dia salah satu dessert yang murah. Dessert yang sekarang tengah viral-viral tu, banyak-banyak dekat tempat lain ada jual tu, tapi dia ada dekat sini, so korang boleh datang dekat sini. Tadi Tata nak yang mango, tapi mango tu dah habis, so Tata akan repeat lagi sekali nanti. Tata akan call dorang dulu tanya ada tak mango, tu baru Tata datang. Moncici nama dia, Moncici, patisserie Moncici. Tata aku tengok, ingatkan dia mochi. Lepas tu tengok sekali, Moncici. Moncici. Okay lah. Oh, lupa. Ini dekat section 14 Section 14 dekat Alinea Suite. Section 14. Agak tricky juga untuk sampai ke sini. Korang kena buka mata luas-luas. Tengok dia dekat mana. Actually dia satu bangunan dengan Guans. Okay? One. Tapi saya tak suka environment dia punya cafe. Cafe dia cantik. Lepas tu orang tak ramai. Actually sebab ni hari biasa. Tata selalu keluar cafe hunting di hari biasa. Tata tak keluar weekend. Jadi memang dia tak ada orang. Organic. So spot untuk ambil gambar pun banyak. Orang tak ada kan. Aku pergi jalan mana-mana, snap je lah gambar. Okay, so jumpa lagi korang nanti dekat next video. Bye.